Parents, tahu tak? Probiotik ni sangat penting untuk anak-anak. Membantu jaga penghadaman sistem imun badan untuk kuatkan lagi perut anak anda dan buat perut anak anda lebih selesa setiap hari. Ada banyak cara sebenarnya nak bagi anak makan probiotik ni. Salah satunya melalui penjagaan makanan anak anda. Dan satu lagi, melalui suplemen moden macam Mami Hana Surprise Gummy. Kalau ikut cara tradisional, makanan seperti tempe memang kaya dengan bakteria yang baik. Diperbuat daripada kacang soya yang diperam, penuh dengan protein, serat dan nutrisi. Cuma nak bagi anak makan setiap hari bukan senang. Kena masak, kena goreng dan tak semua anak boleh terima rasa dia. Tapi dari segi khasiat memang power. Sekarang ni pula ada pilihan yang lebih mudah. Mami Hana Surprise Gummy. Setiap hidangan ada 300 juta CFU probiotik lengkap dengan prebiotik supaya bakteria yang baik tu boleh hidup dan berfungsi dengan lebih berkesan. Yang menariknya, Surprise Gummy ni diperbuat daripada 100% jus buah asli dan ada 3 tekstur berbeza. Jadi anak-anak bukan saja dapat manfaat probiotik tapi juga rasa buah yang sedap dan semula jadi. Kalau kita tengok dua-dua ni, matlamatnya sebenarnya sama. Nak beri bakteria baik untuk kesihatan anak, cuma caranya sedikit berbeza. Tempe datang daripada makanan semula jadi, manakala Mami Hana Surprise Gummy lebih moden dan praktikal untuk gaya hidup sekarang. Mami Hana Surprise Gummy kombinasi probiotik plus prebiotik plus 100% jus buah asli dalam bentuk yang anak-anak suka. Kecil, comel, berkhasiat. Sebab kadang-kadang perbezaan kecil inilah yang bantu anak membesar dengan sihat setiap hari.